Orang selalu bercakap tentang Malaysia dengan satu nada yang sama. Katanya negara ini biasa. Katanya cantik itu hanya di luar negara. Katanya kampung di Malaysia sekadar rumah lama, jalan kecil dan kehidupan yang ketinggalan zaman. Tapi pelik, setiap kali kamera dirakam, setiap kali orang luar datang, dan setiap kali kita benar-benar berhenti dan melihat dengan jujur, yang terdiam bukan mereka, kita. Sebab kampung-kampung ini bukan cantik untuk dipamerkan. Ia cantik kerana masih bernafas. Masih ada manusia, budaya dan kehidupan yang tidak ditapis. Video ini bukan untuk memuaskan semua orang. Video ini akan buat ada yang tak setuju. Akan ada yang kata, ini bukan kampung. Ini dah dikomersialkan. Tempat aku lagi cantik. Dan tak apa, kerana kecantikan tidak minta kebenaran. Ini bukan senarai untuk menang. Ini pendedahan. Ini realiti. Inilah kampung-kampung di Malaysia yang membuatkan kita sendiri lupa betapa kayanya tanah yang kita pijak. Ramai orang menyangka keindahan hanya milik bandar besar atau destinasi luar negara. Apabila disebut cantik, yang terbayang selalunya pencakar langit, bangunan moden atau kota sibuk yang dipenuhi cahaya. Tapi hakikatnya, ada satu sisi Malaysia yang jarang dipertontonkan. Sisi yang tidak bising, tidak mengejar perhatian, namun cukup untuk membuat sesiapa yang melihatnya terus jatuh cinta. Di celah sawah menghijau, di tepi pantai yang sunyi, di kaki gunung yang berkabus dan di atas air yang tenang, tersimpan kampung-kampung yang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi warisan, jiwa dan identiti sebenar negara ini. Dalam video ini, kita akan menyusuri 10 kampung tercantik di Malaysia. Bukan berdasarkan kemewahan, tetapi keindahan yang lahir daripada alam, budaya dan ketenangan yang semakin hilang. Teruskan menonton, kerana ada antara kampung ini yang jika ditunjukkan kepada orang luar, mereka mungkin tidak percaya. Kampung Kuala Ibai memiliki kecantikan yang tidak dicipta untuk dipamerkan, tetapi tetap menawan sesiapa yang memandang. Terletak di muara sungai yang menghadap Laut Cina Selatan, kampung ini dianugerahkan satu susunan alam yang jarang disedari. Air sungai, laut, langit dan kehidupan manusia berada dalam satu bingkai yang seimbang. Setiap pagi, cahaya lembut memantul di permukaan air, menjadikan kampung ini kelihatan tenang dan hidup pada masa yang sama. Menjelang petang pula, warna langit jatuh ke atas sungai seperti lukisan semula, jadi yang sentiasa berubah, seolah-olah alam sendiri melukis pemandangan baharu setiap hari. Keindahan ini tidak statik dan disitulah keistimewaannya. Rumah-rumah di Kuala Ibai pula tidak dibina untuk kelihatan seragam. Ada rumah kayu yang masih teguh, rumah separuh batu yang sederhana, dan rumah lama yang dibaiki sedikit demi sedikit mengikut kemampuan. Ketidaksempurnaan inilah yang mencipta keharmonian visual. Setiap rumah membawa karakter tersendiri tanpa perlu bersaing. Jalan kampung yang kecil dan tenang, pokok-pokok yang tumbuh bebas, serta halaman rumah yang terbuka, menjadikan seluruh kampung ini kelihatan seperti satu lanskap hidup, bukan sekadar deretan bangunan. Saat paling menawan di Kuala Ibai ialah waktu senja. Cahaya kemasan menyentuh bumbung rumah, permukaan air dan wajah penduduk tanpa dihalang bangunan tinggi. Segalanya kelihatan lembut, seolah-olah masa sendiri memperlahankan langkahnya. Di sinilah kita sedar bahawa kecantikan sebenar tidak perlu dihias atau diperagakan. Kampung Kuala Ibai cantik kerana ia jujur, seimbang dan selesa dengan dirinya sendiri. Dalam dunia yang semakin sibuk mencipta keindahan untuk dipertontonkan, kampung ini mengingatkan kita bahawa kecantikan yang paling berkesan ialah kecantikan yang dirasai, bukan yang dikejar. Kampung Tanjung Dawai, Kedah, kecantikan laut yang hidup bersama manusia. Kampung Tanjung Dawai memiliki kecantikan yang lahir daripada hubungan rapat antara laut dan manusia. Terletak di pesisir Kedah, kampung ini menghadap selat, Melaka dan dianugerahkan pemandangan laut terbuka yang luas, tenang dan jujur. Setiap pagi, deretan bot nelayan yang berlabuh menjadi elemen visual utama kampung ini, mencipta satu suasana hidup yang tidak pernah dibuat-buat. Air lautnya tidak berwarna biru terang seperti destinasi pelancongan popular, tetapi berwarna kehijauan lembut, warna laut yang menenangkan mata dan jiwa. Keindahan Tanjung Dawai terletak pada aktivitinya. Jaring ikan yang dijemur di tepi pantai, hasil laut yang disusun di jeti, dan pergerakan bot yang keluar masuk, sepanjang hari menjadikan kampung ini kelihatan seperti lukisan bergerak. Setiap sudut ada cerita dan setiap pemandangan terasa otentik. Ini bukan kampung yang cantik kerana sunyi, tetapi cantik kerana hidup. Rumah-rumah kampung dibina berdekatan laut, tidak terlalu tinggi, seolah-olah sengaja merendahkan diri agar tidak mengalahkan pemandangan alam.
Jalan kampung yang menghadap laut memberi satu kelebihan. Visual yang jarang. Hampir setiap langkah menawarkan pandangan air dan langit yang terbuka. Apabila senja tiba, cahaya matahari terbenam jatuh terus ke permukaan laut, menjadikan Tanjung Dawai antara lokasi sunset paling menawan di Kedah. Kampung Tanjung Dawai membuktikan bahawa kecantikan kampung tidak memerlukan hiasan mahal atau lanskap buatan. Ia cukup dengan laut, cahaya dan manusia yang hidup selaras dengannya. Inilah kecantikan yang sederhana, tetapi sukar dilupakan, kecantikan yang tidak menjerit, namun kekal lama dalam ingatan. Kampung Wai Perlis. Kecantikan sunyi di kaki gunung. Kampung Wai memiliki kecantikan yang lahir daripada ketenangan alam dan susunan semula, jadi yang jarang disentuh pembangunan. Terletak di Perlis, kampung ini dikelilingi sawah padi yang terbentang luas dengan latar belakang bukit batu. Kapur yang menjulang perlahan, gabungan hijau sawah, kelabu bukit dan langit terbuka menjadikan pemandangan Kampung Wai terasa luas, lapang dan menenangkan mata. Di sinilah kecantikan tidak datang daripada kemeriahan, tetapi daripada ruang dan kesederhanaan. Pada waktu pagi, kabus nipis sering menyelubungi kawasan sawah dan kaki bukit, mencipta suasana seolah-olah kampung ini berada di lukisan alam. Cahaya matahari pagi jatuh perlahan di permukaan padi, menghasilkan pantulan lembut yang berubah mengikut musim. Wow factor, pemandangan di kampung Wai tidak statik, ia berubah mengikut musim menanam dan menuai, menjadikan kampung ini kelihatan berbeza, walaupun dilihat dari sudut yang sama. Rumah-rumah kampung di sini tidak tinggi dan tidak rapat. Ia dibina dengan jarak yang memberi ruang kepada angin dan cahaya. Jalan kampung yang kecil, dikelilingi pokok dan sawah, menjadikan setiap perjalanan terasa perlahan dan damai. Tiada bangunan besar yang menghalang pandangan. Bukit-bukit batu kapur menjadi latar semula jadi yang sentiasa menemani. Menjelang petang, cahaya matahari terbenam di Kampung Wai memantul di sawah yang berair, mencipta warna keemasan yang lembut dan mendalam. Kampung ini membuktikan bahawa kecantikan tidak perlu dicari jauh. Beramangkra ia sudah sedia ada. Tenang, luas dan jujur, menunggu untuk benar-benar diperhatikan. Kampung Agong, Pulau Pinang. Kecantikan sawah yang terbentang tanpa hujung. Kampung Agong memiliki kecantikan yang luas dan lapang, sejenis keindahan yang membuatkan mata dan fikiran sama-sama berehat. Terletak di seberang perai, kampung ini dikelilingi sawah padi yang terbentang sejauh pandangan, dengan gunung jerai berdiri megah di kejauhan sebagai latar semula jadi. Gabungan sawah hijau, langit terbuka dan siluet gunung, mencipta satu panorama desa yang jarang ditemui di negeri yang sinonim dengan kesibukan bandar. Keindahan kampung Agong paling terasa apabila angin mula bergerak di atas permukaan padi. Ombak hijau yang terbentuk bukan daripada air, tetapi daripada batang padi yang melentur serentak, menjadikan sawah seolah-olah hidup dan bernafas. Wow faktor. Pemandangan ini berubah mengikut musim. Ketika padi muda, kampung kelihatan segar dan terang. Ketika hampir menuai, warna keemasan mengambil alih dan suasana menjadi lebih hangat dan mendalam. Rumah-rumah kampung di sini sederhana dan tidak mengganggu lanskap. Ia seolah-olah dibina untuk melengkapkan pemandangan, bukan menguasainya. Jalan kampung yang lurus dan sunyi membelah sawah, memberi pengalaman visual yang tenang dan simetri. Setiap langkah terasa ringan, kerana ruang yang luas memberi rasa kebebasan yang jarang dirasai dalam kehidupan moden. Menjelang senja, cahaya matahari jatuh rendah dan menyinari sawah dengan warna keemasan yang lembut. Bayang gunung jerai memanjang di atas tanah, menutup hari dengan suasana damai. Kampung Agong membuktikan bahawa kecantikan tidak memerlukan kerumitan. Kadangkala, keindahan paling kuat lahir daripada ruang, cahaya, dan alam yang dibiarkan menjadi dirinya sendiri. Kampung Polumpung melangkap Kota Belud. Kecantikan desa di kaki Gunung Kinabalu. Kampung Polumpung melangkap memiliki kecantikan yang terus mencuri perhatian tanpa perlu dipromosikan. Terletak di Kota Belud, kampung ini dianugerahkan pemandangan Gunung Kinabalu yang jelas dan dekat, seolah-olah gunung tertinggi. Di Malaysia itu menjadi sebahagian daripada kehidupan harian penduduk. Dari kawasan kampung, sawah padi terbentang luas dengan latar gunung yang megah, mencipta satu panorama desa yang sukar ditandingi. Keindahan Polumpung melangkap paling menyerlah melalui ruang dan keterbukaannya. Sawah padi di sini tidak terhimpit, tidak disempitkan pembangunan. Apabila angin bertiup, seluruh permukaan sawah melentur serentak, membentuk ombak hijau yang bergerak perlahan. Wow factor. Pemandangan ini berubah mengikut musim. Hijau terang ketika padi muda, keemasan ketika hampir menuai.
menjadikan kampung ini sentiasa kelihatan berbeza walaupun dari sudut yang sama. Rumah-rumah kampung di Polumpong melangkap, dibina rendah dan sederhana, seakan-akan sengaja tidak menyaingi keindahan alam sekeliling. Setiap rumah memberi laluan kepada pandangan gunung, sawah dan langit terbuka. Jalan kampung yang lurus dan sunyi membelah kawasan padi, menawarkan sudut visual yang sangat simetri dan menenangkan mata, terutama ketika cahaya pagi dan petang menyentuh permukaan tanah. Apabila senja tiba, cahaya keemasan matahari jatuh ke atas sawah dan memantulkan warna hangat ke kaki Gunung Kinabalu. Suasana menjadi hening, seolah-olah alam memperlahankan masa untuk dinikmati. Kampung Polumpong melangkap membuktikan bahawa kecantikan Kota Belud bukan sekadar tentang gunung yang terkenal, tetapi tentang desa yang hidup damai di hadapannya, luas, tenang dan jujur, membuatkan sesiapa pun yang datang mudah jatuh cinta tanpa sedar. Kampung Santubong, Sarawak. Kecantikan alam yang terpelihara. Seperti zaman lama, Kampung Santubong memiliki kecantikan yang terasa seperti kembali ke masa lalu. Tenang, hijau dan tidak disentuh secara berlebihan. Terletak berhampiran Gunung Santubong, kampung ini dikelilingi hutan tropika, sungai yang mengalir perlahan, serta kawasan pesisir yang terbuka menghadap Laut Cina Selatan. Gabungan gunung, hutan dan air mencipta satu lanskap semula jadi yang lengkap, menjadikan kampung ini antara perkampungan paling seimbang dari segi alam di Malaysia. Keindahan Santubong paling menyerlah pada susunan semula jadinya. Sungai mengalir di celah kehijauan, pokok-pokok besar membentuk kanopi semula jadi, dan rumah-rumah kampung dibina tanpa merosakkan pemandangan sekeliling. Wow factor, dari satu titik pandang sahaja, mata boleh menangkap sungai, hutan dan gunung dalam satu bingkai. Sesuatu yang sangat jarang berlaku di kebanyakan tempat hari ini. Rumah-rumah kampung di Santubong dibina rendah, menggunakan bahan semula jadi, dan diletakkan dengan jarak yang memberi ruang kepada angin dan cahaya. Jalan kampung yang kecil dan berliku mengajak sesiapa yang melalui untuk bergerak perlahan seiring dengan rentak alam. Tiada bangunan tinggi, tiada struktur yang memecahkan keharmonian lanskap. Apabila senja tiba, cahaya matahari menyentuh puncak Gunung Santubong dan memantul lembut di permukaan sungai. Suasana menjadi sunyi dan damai, seolah-olah alam sedang menutup tirai hari dengan penuh tertib. Kampung Santubong membuktikan bahawa kecantikan Sarawak bukan hanya tentang hutan yang luas, tetapi tentang kampung yang tahu bagaimana hidup selaras dengannya. Inilah kecantikan yang tidak menjerit, tetapi meninggalkan kesan yang paling lama. Senarai ini bukan untuk menentukan kampung siapa paling cantik, dan bukan juga untuk menafikan keindahan kampung-kampung lain di Malaysia. Kerana hakikatnya, kecantikan kampung tidak pernah boleh diukur dengan senarai atau ranking. Apa yang kita kongsikan hanyalah beberapa contoh daripada ribuan kampung di seluruh negara yang masing-masing mempunyai keindahan tersendiri, bergantung kepada sudut mata dan rasa yang melihatnya. Mungkin kampung yang paling cantik bagi seseorang ialah tempat dia membesar, tempat orang tuanya masih tinggal, atau tempat yang menyimpan kenangan paling peribadi. Dan disitulah ketegangannya, kerana kecantikan sebenar bukan terletak pada apa yang disebut dalam video, tetapi pada apa yang hidup dalam ingatan kita sendiri. Jika kampung anda tidak tersenarai, itu bukan bermakna ia kurang cantik. Mungkin cuma belum sampai masanya untuk diceritakan. Jadi persoalannya bukan kampung siapa paling cantik, tetapi kampung mana yang paling bermakna dalam hidup anda.